Sekali je. Cuba suara 1, 2, 3. Tim video dah boleh mula tak? Belum lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat petang kepada semua yang datang menonton pelancaran siri Bini Penalam. Beri kata bukan untuk menyokong masing-masing yang datang. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih kepada panel yang ada hari ini, Prof. Emeritus Dr. Bukhari Lubis, Cik Syawki Kasim, saya menghormati Prof. Madya Dr. Nasir, Prof. Madya Dr. Syekh Cik Chong, dan juga Cik Kiri. Sebenarnya siri Bini ni dia termula daripada ni, kalau point of view saya sendiri sebagai ketua projek, mungkin para pendengar yang ada bertanya pernah dengar pasal Penguin mini series yang warna hitam tu. Kalau contohnya pergi ke Kinokuniya ke ataupun kedai-kedai buku popular atau PH akan ada satu siri warna hitam yang mana Penguin dia keluarkan kebanyakannya karya-karya klasik, saiz kecil, lebih kurang saiz begini, warna hitam. Dan juga saya terinspirasi daripada zaman-zaman saya tak tahu sebelum saya lahir ataupun waktu saya kecil, ada penerbit tempatan kita dia keluarkan siri Bini tapi lagi kecil daripada ni, lebih kurang tapak tangan saya kot, kumpulan cerpen, yang mana pengarang-pengarang dia ada satu box set warna hijau. Semuanya adalah pengarang-pengarang lokal dalam bahasa Melayu, dan sekarang ni untuk dapatkan satu naskah saja oleh pengarangnya, tak silap saya Faisal Darani, harganya mencecah ratusan ringgit, 700 mungkin. Dan dalam cuma ada 7 cerpen saja dan 700 ringgit. Dan jadi dan Cik Kiri pun dia terinspirasi daripada satu jurnal bisnes, saya tak ingat tajuk, saya tak ingat jenamanya apa. Dan bila memikirkan, saya rasa dan bos saya satu projek yang menarik, sebab mungkin boleh baca bawa ke mana-mana tanpa, saya sangat kecil, boleh masuk dalam poket, boleh bawa dalam bag, boleh baca dalam mana-mana tempat lah. Okey, tanpa membuang masa, saya dah perkenalkan sedikit nama panel kita. Maaf sedikit gugup sikit, hari ni agak kelam kabut.
Semua panel hari ni sihat ya. Kita ada untuk permulaan kita ada 5 dan merancang akan meneruskan dari siri mini ini. Kebanyakannya adalah non-fiction, ilmiah dan sebagainya ilmiah. Dan untuk yang dah menekuninya buku, ada menekuni buku ni dekat Roy Video, kat spine ni ada satu, ada setiap judulnya ada 1, 2 dan 3. Nanti mungkin kami mencadangkan untuk buat banyak lah untuk koleksi. Tanpa membuang masa, saya saya nak berikan mikrofon ni ikut nombor dekat tepi ni lah. Dan untuk makluman setiap panel 6 minit seorang, ceritakan macam mana bermula-mulanya mengarang, contohnya saya amati risalah untuk kaum yang berfikir, dan macam mana bagaimana termula dan kenapa penonton kita hari ini perlu dapatkan naskah ni. Okay. Saya serahkan kepada saya Amati dulu lah sampai nombor 1. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Saya rasa saya paling muda kot. Sepatutnya bagi kepada ontai-ontai tu. Jadi segan sikit lah. Terima kasih lah diucapkan kepada Video Press yang sudi menerbit karya saya daripada tak silap kali pertama tahun 2020 kot. Dah beberapa tahun dan beberapa naskah lah. Terima kasih lah masih sudi lah menerbitkan. Harap 10 tahun lagi pun terbit buku ni. Jadi berkenaan dengan buku ni lah, buku ni sebenarnya Amir cadangkan oleh buku. Jadi bila Amir cadangkan dan saya pun tulis lah. Jadi buku ni sebenarnya merupakan satu bila beberapa tahun kita berada di dunia kepengarangan, mungkin ada kot 1-2 karya yang kita lihat balik lah ke belakang dan cubalah untuk lihat karya-karya ni apa sebenarnya yang kita cuba rangkumkan dan juga kaitkan antara karya-karya ni. Jadi penulisan ni adalah cubaan saya lah untuk merangkumkan beberapa penulisan yang dah diterbitkan beberapa tahun ini mungkin ke dalam satu arus yang orang boleh nampak mana dia nak pergi lah, dia punya hala tuju dia lah. Jadi bila saya melihat balik kepada wacana-wacana untuk berfikir ni, saya tertanya juga kadang-kadang kan, adakah itu tujuan dia? Maksudnya kita menulis supaya orang berfikiran kritis, kemudian apa? Jadi sebab tu dalam buku kecil ni saya mempetik sedikitlah kata-kata Karl Marx yang kata ahli falsafah ni menafsirkan dunia lah, tapi the point is to change it lah. Maksudnya kita berfikir, tapi akhir sekali itu kita berfikir ni mesti nak buat sesuatu lah, nak buat perubahan pada dunia. Jadi kita nak dunia ni berubah daripada satu yang baik kepada lebih baik kepada lebih baik lah. Jadi tugas pemikir ni dia bukan sekadar untuk jadi kritikal dan kritis saja. Dan bila dia dah kritis, dia rasa dah habis lah, dia tak berubah apa dah. Ada berapa banyak masa ni? Banyak lagi? 4 minit lagi. 4 minit lagi. Jadi dalam penulisan ni saya cuba bukanlah idea bukanlah original pun. Ideanya merupakan daripada pembacaan, daripada kita punya hadir kepada beberapa wacana. Saya ada juga petik beberapa dapatan daripada wacana-wacana pemikiran yang saya ikuti. Dan akhirnya sebenarnya kena bawa golongan-golongan yang berfikir ni ke arah melakukan sesuatu lah. Kena menjadi arus dan kena mengubah masyarakat lah. Dan apa yang tak diubah, apa yang harus hendak dibina tu merupakan satu benda yang boleh dibincangkan dengan lebih lanjut lah, diperhalusi, bincangkan lagi dan bincangkan lagi lah. Dan saya ni bukanlah penulis yang intelektual sangatlah. Saya sebenarnya tak berapa minat lah bila dikatakan intelektual ni. Sebab tu Amir tak bagi tahu, tak bagi sebut. Tak apa, tak nak jangan. Kalau ada lakai jangan. Okay. Jadi kadang-kadang bila orang mengkritik penulisan kata tak intelektual sangat, jadi saya memang bersetuju sebab saya memang
kadang-kadang kalau terlalu intelektual dia macam terlalu bagi saya kering lah. Jadi dalam buku ni dia memang akan saya masukkan ke beberapa polemik dalam pemikiran lah. Bukan saja dalam pemikiran tetapi juga dalam, bila saya dalam dunia kepengarangan ni kadang-kadang kita tersedut ke dalam beberapa polemik lah. Jadi polemik tu saya rasa dia merupakan satu perencah yang sangat membuatkan satu penulisan tu sedap lah. Kalau dia sekadar cakap dia tak ada kena dengan dunia yang sebenar, kadang-kadang orang tak nampak apa yang tanya dengan dunia sebenar. Jadi dengan adanya polemik tu dia cukup menjawab sebenarnya beberapa incoherent ataupun beberapa benda yang sepatutnya dibetulkan ataupun dibahaskan atau didebatkan lah. Jadi dalam buku ni dia tak sekadar kita sekadar petik apa benda yang kita pernah baca sebelum ni ataupun apa kata-kata sarjana sebelum ni, ada citation dan sebagainya, benda-benda yang akademik. Tapi dia ada juga beberapa polemik yang memang betul-betul melibatkan realiti lah. Dan jadi saya rasa benda tu yang membuatkan satu penulisan tu dia lebih seronok untuk dibaca lah. Dia ada sedikit polemik lah, not just facts and cohesion lah. Orang Kedah kata. Itu sajalah sedikit pengenalan lah berkenaan dengan buku baca ini. Nanti boleh dapatkan di Biblio Press lah. Harap Biblio Press jual banyak dan cepat kaya lah. Amin. Terima kasih Tuan Afati. Sebelum saya pass mikrofon kepada Prof. Emeritus Dr. Muhammad Fathul Lubis, sebenarnya apa ni? Rancangannya bila saya mesej Tuan Afati, saya nak tulis, saya tak tahu dah ada yang pernah beli buku dekat kawal buku tak? Kalau siapa yang beli satu set kekawatan tu, mereka dapat drama, pamphlet drama. Saya terfikir nak buat itu sebenarnya, beli semua buku saya Afati, saya bagi itu cuma. Tapi bila dah terdetik nak buat siri mini, kita macam ada rakaman yang boleh dapat cuma lah. Tak. Jadi kita macam ambil, kita buat lagi jadi siri mini. Okay Prof, sama juga macam saya Afati, sebab Prof punya buku berdua. Saya serahkan kepada Prof. Saya datang mengajar, jadi naik yang profesor juga. Kalau bagi tahu saya, itu masalah. Okey, nama saya Fathul Lubis. Anda pun tahu ada setengah anak murid saya juga tulis esei pada saya. Profesor Dr. Bukhari Lubis, 0.5 markah. Dia ingat Lubis nama ayah saya. Lubis itu ada satu suku bangsa. Ibu bapa saya kalau bahasa kasar pelarian, bahasa Laut, perantau dari Sumatera Barat tahun 1970. Dari Sumatera Barat pindah ke Perak. Jadi saya dari kaum Mandailing tu, Menteri Dalam Negeri itu. Dan saya boleh Nasution tu. Itu satu kata tukar belah tu. Dia Nasution, mak saya Nasution tu, ayah saya Lubis. Ya. Jadi balik kepada ini, saya sikit masyarakat. Sebenarnya diri saya, sasaran bagi saya mendarah daging lah. Pasal apa? Apabila saya di hujung kampus UKM tahun 76 dulu, almarhum Profesor Kamal Hasan rahimahullah telah membuka jalan untuk bagi saya. Dia kata apa? Sekarang saya polemik sastra Islam. Anda ambil bidang ini, sudah itu dia jet saya pula. Anda bahasa Arab terror, tambah satu bahasa lagi, bahasa Parsi. Masa itu saya tidak tahu bahasa Parsi bahasa mana doktor? Bahasa Iran. Masa Iran tak ada komedi apa, tak ada. Tahun 72 kita mana ada kan? Tak ada Syah. Jadi gitu. Jadi hanya saya itu, akhirnya saya ke University of Chicago 3 tahun saya di sini. Saya belajar, tapi saya pakai pencari Islam, tapi yang Islami kan. Okay. Jadi akhirnya bidang saya sekarang ini jalur PhD saya buat di California, di Bandar Berkeley dekat San Francisco 5 tahun 4 bulan. Saya nak sastra sufi bandingan. Saya punya supervisor yang Mu'allaq Mansaleh, tapi warna tu nama Alga dia kata kalau sastra sufi bahasa Arab Parsi tak cukup,
we have to add one more sebenarnya. Where is that from? Tapi selain itu, saya kata, yes, I'm really kalau dah hati sudah menjawab cinta. Jadi, akhirnya alhamdulillah saya menyandang peranan sebagai anak Malaysia pertama bidang sastra Islam dengan berbahasa Arab Parsi Turki Melayu. Jadi sekarang ini kepada saya kira semuanya orang Islam dan semua orang akan tahu bahawa slogan kita hidup nak mencari keridhaan Allah, kan? Semua tu. Okay. Jadi anda baca buku itu bagaimana saya bagaimana saya merujuk nak mudah ambil sekolah Islam situ. Jadi pengalaman saya, walaupun saya kadang-kadang silakan kita memahami Islam itu secara ecer-eceran, serpih-serpihan. Kerana itu dari masa ke masa kita harus membagi pahaman kita terhadap Islam, pahaman seutuhnya. Ya, jadi ada orang nanti dia jaga sembahyang, jaga puasa, ada dunia juga lah. Tapi kesan hubungan dia dengan Tuhan pribadi tidak tergambar dalam hubungan manusiawi dengan hubungan macam-macam. Ya, jadi sekarang itu bab Islam. Anda baca dalam buku tentang Islam yang saya kaitkan sini. Mana ya? Tak apa. Jadi yang bab sastra ini saya lebih cenderung mengarang dari Indonesia. Mungkin anda ada nama dia Jacob Sumarko. Orang Indonesia ini nama macam-macam. Ada nama lagi, nama Masali, dan M Saini. Sastra ialah ungkapan peribadi manusia, baik lisan maupun tulisan, yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, idea, semangat, keyakinan dalam satu bentuk gambaran yang maklum dan dapat mengakibatkan persona dengan alat bahasa. Itu saya ambil. Jadi kemudian supaya dengan tujuan tak kenal tak cinta, kan? Untuk anak saya ada 2 BA, 1 BA saya BA Syariah, okay. BA kedua saya ada BA Bahasa Sastra Indonesia dari Universitas Nasional Jakarta. Jadi orang tak bolehlah memperlihatkan saya kan, gitu kan? Itu kan baik kan? Jadi kalau dalam sastra kita ada 3 yang penting. Pertama ITK, ilmu susaran atau ilmu teori falsafah sastra, ITK. Kedua ISK, ilmu sastra kesusaran. Dan ketiga kritika kesusaran atau kesusaran. Anda boleh lihat dan apa kan? Jadi ada orang tiga-tiga sama berat. Tapi saya sorry lah, tak larat saya. Jadi saya lebih dukung kepada ilmu sejarah sastra yang itu supaya dibandingkan dia dapat 3 berat, saya kena pula belajar bahasa doa. Jadi alang-alang semangat untuk orang. Jadi itulah saya apa. Jadi ITK, ISK, ITK andalan. Jadi kemudian kita ambil bahagian lain lagi. Sastra juga dia bagi ada 5. Sastra umum, sastra kebangsaan, sastra regional atau daerah, sastra dunia dan sastra bandingan. Jadi semua itu memainkan peranan. Okey, dalam Islam itu dia maknanya. Saya kira sepatutnya kita kena menghayati apa pandangan Islam terhadap sastra. Itu kena menggali literatur yang 2 minit lagi Prof. okey. Memang tak apa. Apa? Anda boleh baca buku saya. Kalau tak rasa ada masalah, selalu hubungi saya. Asalkan saya banyak berubah, jangan telefon konsultasi dan tak salah. Ganggu saya nanti dulu. Sebab saya banyak berubah. Jadi sekarang saya nak berkata Islam sebagai selain kita bahas way of life. Way of life. So nak sedang satu tata hidup masyarakat Islam macam nizam hayat. Bagaimana kita mengamalkan itu? Daripada kita bangkit tidur dengan doa makin tidur,
dan nanti nak masuk tandas kuota dan nanti tidur bercanda. Itulah Islam. Jadi kita harus memahami. Karena itu bila kita satu yang kata kepada Islam, Allah menciptakan jin dan manusia, kata Allah, hanyalah untuk beribadat kepada Allah. Itulah tujuan kita, beribadat kepada Allah. Ibadat itu ada dua, ibadat umum dan khusus. Ibadat khusus kita solat, kita puasa, kita nyanyi. Tapi ibadat umum, kita membuang duri di tepi jalan sudah ibadat dengan syarat niat dan cara nak. Jadi sinilah ada kelompangan betul, kelompangan betul. Kita nama jadi dalam dan kita jaga pakai itu amanah tu. Kita terasa kita berpakai itu amanah tu. Apakah anda amanah itu anda mengembangkan ajaran Allah atau anda memukiri? Jadi benar itu. Ya. Jadi tak sampai itu sangat. Tapi biarlah bila kita bersastra, kita mendukung harapan moga-moga apa yang ditulis ini akan menjadi ibadah di sisi Tuhan. Kalau tidak, alangkah ruginya untuk sementara. Kalau 9 mentara tak apa, itu Nabi Nuh. Kita sementara. Satu mentara dia paling tinggi, Mahdi itu 1 juta. Kan? Saya tahu jadi kita. Sorry, mahal. Jadi Kita dirangkap, Prof. dah. Kita dirangkap. Jadi begini. Dan sastra Islam itu terdapat dua, karya dan si karyawan. Karyawan itu istilah Muslim dengan itu, dan karya dan Islami. Kadang-kadang dia literal, dia Muslim lah, tapi guna karya 10 kali lapis, lapis tak nampak kaitan ajaran Islam. Saya bertanya kepada, ada pula satu lagi karya ala Islam. Maksudnya begini, si karyawan itu bukan Muslim, tapi dia punya idea karya itu Islami. Kalau kau nafikan kerana dia bukan Islam, karya itu kan Islami dan ajaran Islam sejagat dan universal. Jadi untuk menjadi dalam tengah, kita kata karya ala Islami. Ini orang faham tak? Pengarang itu bukan Muslim, tapi ajaran itu sejajar dengan Islam. Yang ketiganya karya Muslim. Muslim sini Muslim rakaat. Muslim biasa-biasa. Dia boleh dia kalau dia melanggar hukum Tuhan dalam karya dia, taklah sampai melanggar kita. Jadi nasihat saya itulah maknanya, biarlah dari masa ke masa dengan kita menyaksikan sekali Allah, moga-moga kita itulah maksud saya, kejalanlah apabila Islam itu tidak difahami seutuhnya. Anda lihat sekarang ini 100 perceraian. Berapa? Kenapa? Orang kena nak kahwin, bacalah falsafah perkawinan dalam Islam. Ini dah ikut trend nak kahwin, apa kahwin. Kena setahun dah jangan. Itu sedang perkahwinan tak ada satu ibadah untuk nambah. Saya selera pula di ceramah agama. Mungkin itulah jadi yang terakhirnya ini kalau dari segi kehidupan ya. Ini Anda baca falsafah sastra Islam, Anda tahu itu telah pun diputuskan dalam seminar tahun bulan di acara saya di UPF. Cuma saya falsafah sastra Islam ini, kalaulah ada katakan Bibliopress nak cari bahagia, kau cetak lagi, buat poster bagaimana? Nanti dia mengubah frame saja. Tajuknya falsafah sastra Islam. Hayati betul, di situ sudah merangkumi segalanya dan terakhir ya. Okey. Sebenarnya kegiatan sastra ini ada satu kehidupan. Kehidupan kita yang sama. Pertama, kegiatan penciptaan, kedua ciptaan hasil karya, ketiga kegiatan penghayatan terdiri pada penghayatan dan sains, dan keempat kegiatan anak. Semua ni yang mempunyai kait-kait, tapi alangkah indahnya kalau setiap orang yang terlibat dalam golongan itu masing-masing memberikan
berusaha ke arah menegakkan sasar Islam. Kan? Tapi tidak. Saya sendiri ya, saya seorang profesor emeritus yang mendapat gelaran sastrawan rantau berbala, menolak saya manuskrip tak berpakat. Dia umur 80 tahun, saya umur 69 tahun. Dia 50 tahun, jadi kena yang 40 tahun. Itu dia. Tapi jaga itu amanah ya. Tuhan telah mengadakan jadi penjilat manuskrip saya untuk dicintai uji Islam Malaysia. Tolak, kasih tak apa. Jangan saya juga. Saya berdoa kepada Allah tiap hari selama setahun. Akhirnya Dr. Isam Sultan Syarani menerbitkan buku. Ya, okey. Cuba sekali minta maaf untuk bahasa dia naik kian dan 6 tahun tak mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Khalil Lubis sepanjang lebar penerangannya. Selanjutnya Prof ni suka datang dalam Tempoh Selangor. Saya jaga biblio cawangan Etian dekat Bangi. Jadi kalau biasanya hujung minggu atau berlampang nanti Prof selalu datang. Kalau nak dengar Prof bercerita ke apa ke, boleh datang jumpa kita orang. Dan untuk makluman, ini adalah buku pertama Biblio Press dengan Profesor Emeritus Dr. Muhammad Khalil Lubis. Panjangnya saya bagi Prof Khalil Lubis dah. Dan lepas ni kami merancang untuk terbitkan lebih banyak lagi karya-karya Prof. Tanpa buang-buang masa, saya serahkan kepada pengarang kita seterusnya, Prof. Dr. Saiful Akram dengan bukunya Estetika. Terima kasih sebelum mulai sahabat saya, Saudara Amir Syahini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa syah 'alaina min fadlika wa rahmatika ya arhamar rahimin. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua sudi berkenan hadir untuk peluncuran naskah saya terbaru. Sebenarnya saya punya sejarah yang panjang dan lama juga dengan beliau. Dan ini merupakan karya saya yang ke-9 dipublikasi di bawah penerbitan Biblio Press, dan di Penyalam ini pun ada, saya kira ini karya yang ke-3 ya, di samping penerbitan Biblio Press yang lain. Jadi bila dihubungi oleh Saudara Kiri dan juga Saudara Amir menyatakan hasrat untuk menerbitkan mini siri gaya penguin yang julung-julung di negara kita, saya sangat berbesar hati kerana sebelum ini pun memang saya mengumpul dengan tegar juga himpunan mini siri yang diterbitkan oleh rumah penerbitan penguin yang banyak daripada bermula harganya RM5 sehingga hari ini sudah mencecah hampir RM20. Sama harga dengan karya yang diterbitkan. Jadi di atas inisiatif itu saya kira mungkin ada satu topik atau satu perbincangan yang saya boleh khususkan untuk dijadikan bacaan umum yang agak mudah dibawa dalam saiz pocket size begini dalam membincangkan dalam berbagai perkara. Jadi 5 tertajukan ataupun 5 inti asas dimulai oleh saudara saya juga, saya menghormati tadi tentang risalah untuk orang berfikir, membawa kepada Prof. Emeritus Khalil Lubis tadi tentang falsafah sastra Islam. Jadi saya membawa sedikit gagasan terhadap satu peristilahan yang mungkin selama ini kita sering mendengar, tetapi kita tidak dapat menakrifi dari sudut pendasaran makna, dari sudut kefalsafahan. Dan itu yang menjadi interest, bahkan konsentrasi saya lah kepada sesiapa yang pernah mengikuti pelbagai wacana saya. Sampai saya berbahas tentang persoalan sejarah, seni, budaya, tidak saya pinggirkan tentang persoalan falsafah. Jadi dalam menghasilkan karya mini ini yang diberi judul Estetika, di mana subtajuknya memerihalkan tentang falsafah seni, dan di situ saya membawa aroma ataupun namu istilah estetik itu dalam pemikiran ataupun dalam ruang lingkup pemikiran kefalsafahan yang dibahas oleh beberapa filsuf, beberapa pemikir-pemikir yang mengaitkan
persoalan estetik. Kita sering menggunakan kata estetik, tapi di mana dasar? Bahkan di mana intipati? Okay? Jadi saya cuba menyederhanakan dalam karya mini yang saya kira mungkin dalam masa sejenak para pembaca, para pemirsa boleh mendapat maklumat dari sudut persejarahan awal di mana dasar estetika itu bermuara, dimulai. Bahkan kalau kita lihat dalam tradisi keilmuan, pemikiran moden atau pemikiran sekular, kita banyak merujuk atau kita banyak berkiblatkan di ranah Yunani. Nah, itu tidak boleh kita pungkiri ataupun kita ingkar. Dan estetika itu menjadi salah satu cabang, salah satu branch dalam ilmu falsafah. Yang mana ilmu falsafah itu merupakan satu anjuran, satu ajakan untuk kecintaan kepada hikmah. Tapi saya selalu ungkap dalam wacana-wacana falsafah itu adalah satu anjuran untuk manusia berfikir. Itu yang perlu dijadikan premis utama dahulu. Jadi salah satu cabang tak kala kita berfikiran atau kita membincangkan ataupun menerobosi ilmu falsafah, kita tidak boleh lagi dari persoalan yang metafizik, epistemologi, etik, tentang akhlak, bahkan tentang politik, tentang logik, bagaimana manusia mengunci kontradiksi melalui pemikiran-pemikiran dan daya pemikiran yang teguh dan kentang. Dan salah satu cabang falsafah yang tidak boleh dikesampingkan adalah persoalan estetika. Jadi itu yang saya ceritakan. Kalau saya nak bahas dengan panjang lebar, mungkin dia menjadi syarat atau kuliah estetik. Jadi ini sebagai satu pengantar atau sebagai satu pengikhtisaran, satu khulasah terhadap apa yang saya nukilkan dalam karya nipis ini. Ada 6 fasal, 6 bab utama yang membincangkan, bermula dari mana bila kata estetika bermuara, terpencah, terutama di belahan barat, di Yunani lebih spesifik. Dan bila menyentuh persoalan falsafah, bahkan kerana tajuknya itu memerihalkan tentang falsafah seni, jadi yang mengungkap, yang membicarakan tentang persoalan estetika itu, saya mengambil inspirasi atau mengambil daya fikir beberapa pemikir-pemikir besar dalam sejarah falsafah dunia. Seperti mana kalau masing-masing yang cuba dapatkan karya ini nanti, mungkin akan melihat bagaimana seorang pemikir dari Jerman yang bernama Immanuel Kant itu mengumpas persoalan estetik, persoalan perasaan, soal keindahan, dilanjuti oleh pengagum beliau Hegel juga di Jerman, bahkan disambungi oleh pemikir Jerman juga, seorang ahli falsafah yang agak mencengangkan, bahkan menjadi ketakutan negara kita ini. Seorang ahli falsafah yang agak kalau yang tidak memahami agak berbahaya, karena filsuf inilah yang mengungkapkan istilah God is dead, Tuhan sudah mati. Tapi kita lihat dari sudut kritika, dari sudut estetik, di mana yang saya maksudkan itu adalah ahli falsafah Jerman yang bernama Friedrich Nietzsche, yang baru saya buat kupasannya di toko buku rakyat minggu ini sudah. Dia tentang terjemahan yang saya lakukan dari karya Friedrich Nietzsche. Dan yang terakhir, sebagaimana kita melihat pengutaran estetika itu di belahan barat, saya bawa juga sedikit pengaruh atau semangat estetika itu dalam belahan dunia timur, terutama dalam tradisi Hindu Buddha. Ada istilah pratiba yang saya nukilkan dalam risalah yang ke-6, risalah yang terakhir. Persoalan estetik ini akan berkait dengan rasa. Tapi bagaimana rasa yang diserapi oleh cerapan-cerapan indrawi, daya sensori manusia itu digabungkan ataupun dicetuskan. Ada pemaduan yang intensif, ada pemaduan yang mengibrah dengan daya fikir manusia. Bahkan bagi yang percaya Tuhan itu satu keindahan yang maha agung, maha tinggi. Bahkan Tuhan yang menciptakan keindahan itu. Lihatlah di langit-langit dunia betapa agungnya ciptaan Tuhan. Planet, bulan, bintang yang menghiasi alam sebelum dijuruskan ataupun dilakukan spesialisasi dalam ilmu pengetahuan. Jadi estetika itu bermuara daripada kekaguman manusia terhadap satu keindahan ciptaan yang maha agung, the supreme being, the omnipotent, sebelum dibawa kepada estetika yang dihasilkan, yang digagaskan oleh daya pemikiran kreativiti manusia yang kita namakan sebagai karya-karya seni. Bukan hanya sekadar seni tampak, seni lukis, seni arca, bahkan seni tulis, seni sastra, seni pementasan, seni panggung,
tarian segala macam. Jadi itu saya kira mungkin secara sepintas lalu saya cuba rumuskan 6 fasal ataupun 6 bab sentral yang saya nukilkan mungkin secara sederhana di dalam naskah mini. Jadi saya harapkan kepada sesiapa yang ingin mendalami, menggeluti erti estetika bukan dari sudut langgang ataupun perspektif umum, juga kita nak menarik perhatian dalam naskah kefalsafaan. Jadi mungkin ini antara naskah yang boleh kalian rujuki, cermati dan telah, insyaAllah. Saya kira mungkin sekadar itu saya kompreskan, serahkan kembali kepada semua penerima. Terima kasih. Terima kasih Doktor. Saya boleh sedikit tentang saya di sini. Seterusnya saya berikan kepada Encik Syauqi Kasim, waris kepada almarhum Kasih Ahmad. Boleh ceritakan mungkin perasaan, sebab saya lihat sekarang ni karya-karya almarhum Kasih Ahmad semakin giat diterbitkan semula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua. Ayah saya Kasih Ahmad meninggal pada tahun 2017 bulan 10 hari bulan 10. Dia lahir 9 dan meninggal 10 hari bulan 10. Dia 84 tahun kemudian. Tapi terasa amat kehilangan beliau, sebab beliau banyak mengajar kami dalam kehidupan, terutamanya kisah tentang agama. Dia telah mula mendapat tafsir Quran, translation Quran yang pertama beliau semasa beliau belajar di College Sultan Abdul Hamid satu darjah 9. Darjah 9 itu mungkin tingkatan 3 sekarang. Dia mendapat tafsir Quran yang pertama ketika itu tanpa disuruh oleh ayah beliau sendiri, iaitu seorang guru agama. Tak pernah suruh dia baca atau beli tafsir Quran. Dia sendiri yang mencari Quran. Dia kata kitab akhir zaman, panduan untuk kehidupan kita semua. Jadi apabila beliau ditahan ISA pada tahun 76, semasa itu Hussein Onn menjadi Perdana Menteri dan Nazari Syafi'i Menteri Dalam Negeri. Beliau ditahan atas alasan menjadi tali barut komunis. Komunis ini sesuatu pemahaman yang tidak percaya kepada Tuhan. Ayah saya sangat kuat dengan agamanya, dan beliau merupakan seorang sosialis dan bukan komunis. Jadi beliau membawa pemahaman beliau dalam perjuangan beliau dalam hidup dalam Parti Sosialis Rakyat Malaya yang dipimpin beliau sejak tahun 69 sehingga 81 silap. Apabila Tuan Dr. Mahathir menjemput beliau masuk ke dalam UMNO, itu cerita lama, banyak kalau nak cakap tak boleh habis. Jadi isu perpaduan terutamanya di Malaysia ini, sebab kita sebuah negara yang berbilang bangsa. Kita ada Melayu, Cina dan India dan lain-lain. Jadi kalau kita pegang pada ajaran Tuhan, inna dina innallahi Islam, agama di sisi Allah itu adalah Islam satu, dan Islam itu bukan satu agama yang menyempit, dia amat luas pengajarannya, dan kita perlu kembali ke Islam yang sebenar untuk mendapat arti kata kehidupan yang lebih aman di dunia ini. Sekarang kita ada banyak masalah, terutamanya di Timur Tengah, di Rusia,
luas, kita ada banyak tanah, kita boleh bangunkan tanah-tanah yang kering seperti Afrika dan menjadikannya tanaman hijau-hijauan. Ini semua boleh berlaku dengan ada usaha sekiranya kita mahu. Jadi di sinilah pentingnya perpaduan. Kita harus bersatu dan kita harus menuju ke arah keamanan, kesejahteraan, dan kita membangun bersama-sama. Bukan susah. Kalau kita buka Quran, kita baca dalam bahasa yang kita faham, yang mana yang kalau kita tidak tahu bahasa Arab, kita boleh dapatkan terjemahan banyak, Inggeris, terjemahan dalam bahasa Indonesia, bahasa Melayu pun ada banyak. Kita cuma perlu dapatkan naskah dan kita baca, kita buat perbandingan. Buku-buku lain, ajaran-ajaran lain kita boleh letak di aras nombor 2, nombor 3. Quran kita letak di atas sekali. Itulah saranan arwah bapa saya semasa perjuangan dalam kehidupannya, sehingga pernah dilabel sebagai anti hadis oleh kepimpinan sekarang, yang mana kami langsung tidak setuju dengannya. Itulah saya nak ceritakan sedikit sebanyak tentang kehidupan ayah saya semasa beliau berjuang dalam isu-isu dalam negara. Selain itu saya sendiri sebagai anak yang ketiga, kami sebenarnya ada 4 adik-beradik. Saya ada 3 kakak dan saya yang bongsu. Namun kakak saya yang nombor 3 itu meninggal setelah dilahir di London. Dan kakak saya yang pertama menetap di Australia, yang kedua menetap di Perancis, dan saya di sini menjaga ibu saya yang sudah bujur bersama-sama 5 orang anak saya dan keluarga saya. So dengan itu saya sudahi dengan Assalamualaikum. Terima kasih untuk makluman. Masalah perpaduan ni, perihal perpaduan ni, nama asalnya yang saya ambil daripada Jurnal Antropologi dan Sosiologi. Tajuk asalnya perpecahan dan perpaduan dalam masyarakat. Saya pun dah lupa tahun berapa. Saya pun dah lupa tahun berapa. Tapi dalam jurnal tu dia disusun dengan agak macam tak teratur. Contohnya kalau buku surat 8, 9 tu pergi ke 8, 8 tu pergi ke 9. Jadi waktu begitulah macam mana asalnya dalam tu lah. Dan saya pun dapat detect dan perbaiki, dan harapnya dapat ditekuni oleh orang sekarang lah. Tanpa membuang masa, saya serahkan panel terakhir, Profesor Maria Dr. Muhammad Nasir Nasir, juga pernah sebelum ni menerbitkan buku dengan Bible Press, tajuknya Tasawuf di Alam Melayu, baru saja diterbitkan sewaktu acara Selangor International Book Festival. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua. Terima kasih Tuan Musi. Terima kasih juga kepada beliau hari ini kerana menerbitkan risalah kecil je yang saya tulis, tapi risalah yang ingin saya rasa membawa kita untuk berfikir mengenai satu persoalan yang penting yang sangat dekat dengan kita, iaitu apakah jenis siapakah kita sebagai suatu masyarakat, dan bagaimanakah pula Islam itu hidup dalam kepelbagaian etnik di Malaysia. Ini merupakan satu persoalan yang telah lama saya perhatikan, kerana saya pun datang daripada keluarga yang bukan satu etnik tapi pelbagai etnik. Jadi persoalan-persoalan ini memang saya tertarik daripada saya kecil lagi. Islam di Malaysia sebenarnya tidak hadir secara kosong.
Islam itu sendiri bukan suatu yang dipunyai oleh mana-mana kaum sebenarnya. Kerana setiap kaum atau setiap tamadun, setiap masyarakat, setiap bangsa mempunyai hubungan yang rapat dengan agama dan mentafsirkan agama mengikut cara dan budaya dan bahasa mereka sendiri. Setiap mereka mempunyai pelbagai kepelbagaian. Jadi Islam itu perlu diwacanakan sebagai suatu kepelbagaian dalam kepelbagaian yang ada dalam tamadun itu sendiri. Saya mengatakan dengan tegas daripada awal dalam wacana ini mengenai perkara ini bahawa Islam itu bersifat sejagat. Dia tidaklah boleh berpisah daripada budaya, daripada bahasa, daripada kebudayaan lokal. Dalam risalah ini juga saya mengajak pembaca untuk melihat bagaimana Islam tiba di rantau ini. Dalam wujudnya negara bangsa yang moden, kita juga diajar memahami bagaimana kolonialisme telah mengubah cara kita berfikir mengenai persoalan identiti dan the very fact ataupun memang bertepatan dengan sejarah kita yang telah dikolonisasi oleh British telah mewariskan beberapa pemikiran kepada kita secara tidak langsung. Tapi bukan semua pemikiran itu adalah negatif. Tetapi kita perlu faham sebagai seorang yang berfikir di negara-negara ini bahawa pemikiran-pemikiran tersebut ada memberi suatu nuansa yang tertentu pada cara kita berfikir. Itu sahaja. Bukannya perlu kita tolak, ini kolonialisme aja kita tolak semua. Tidak bermaksud begitu. Dan itu yang saya tuliskan juga dalam wacana dalam risalah ini. Dia juga menyentuh persoalan Islam dan identiti Melayu dalam perlembagaan Malaysia, di mana Islam itu ditafsirkan dalam membentukkan institusi-institusi yang ada di dalam negara dan bagaimana institusi-institusi itu bertindak dan melahirkan berbagai kenyataan dan berbagai tindakan yang kadang-kadang melucukan, tapi ia terpaksa dilakukan kerana untuk pada orang yang berkuasa mereka merasakan itu perlu, mereka merasakan itu sebagai suatu tanggungjawab. Tapi saya ingin bawa anda untuk berfikir adakah ada cara lain untuk kita berfikir mengenai perkara ini. Peranan selain daripada peranan institusi keagamaan, institusi-institusi ini yang bergerak dan berfungsi dalam ruang yang kompleks antara bentukan agama, keperluan agama negara dan realiti masyarakat majmuk. Pada hari ini kita masyarakat Malaysia sepertilah mana-mana masyarakat lain di dunia mempunyai masyarakat pendatang yang ramai. Daripada sekurang-kurangnya terdiri daripada pekerja-pekerja asing. Mereka pada hari ini datang ke Malaysia bekerja dengan kita, membantu membangunkan negara kita. Mereka mempunyai masyarakat mereka sendiri dan melahirkan kepelbagaian itu dalam negara kita. Lihat saja pada sambutan perayaan. Kalau kita lihat sambutan hari raya, saya selalu, sebab saya raya di Kuala Lumpur, keluarga di Kuala Lumpur. Jadi kalau Kuala Lumpur ni, kalau kita pergi ke arah Selayang, lihat sajalah kalau gaya haji, gaya korban. Kita lihat di masjid-masjid itu adalah berlaku percampuran antara orang Melayu dengan orang-orang yang bukan Melayu yang juga beragama Islam. Tapi itu tidak mengapa, tidak menjadi masalah pemberian daging korban dan sebagainya. Yang menjadi masalah adalah tempat-tempat yang kadang-kadang mereka yang tidak dapat pergi ke masjid, mereka mengadakan masjid mereka sendiri. Di tepi-tepi jalan kita boleh nampak, kalau kita bergerak ke arah Selayang kita boleh nampak di sebelah kiri, bergerak ke arah Pasar Borong. Saya dah berhati beberapa tahun ni. Jadi setiap tahun dia ada. Antara kedai-kedai itu akan adalah sambutan-sambutan Raya Haji dengan mengorbankan lembu yang dilakukan oleh pekerja-pekerja asing yang beragama Islam. Mereka menyembelih di situ. Dan kemudian mereka bersihkanlah. Tapi kita boleh nampak dengan jelas kepelbagaian itu di Malaysia. Jadi dalam suasana kepelbagaian ini, bagaimanakah cara kita sebenarnya berinteraksi dengan kepelbagaian tersebut dan berfikir mengenai perkara tersebut? Itu yang saya cuba sampaikan dalam risalah ini. Saya bukannya nak kata kita tidak boleh mengelakkan, memang tidak boleh mengelakkan perbezaan. Kita memang tidak boleh mengelakkan perbezaan daripada kepelbagaian ini. Tapi kita boleh memilih cara untuk kita berbeza.
adakah dengan emosi atau syahwat sangka atau dengan ilmu dan adab. Jadi kita dalam memilih jalan ilmu dan adab, dan oleh itu Biblio Press hendaklah diberikan satu tepukan tahniah kerana berjaya untuk menyampaikan ilmu daripada kepelbagaian ini kepada anggota masyarakat dalam penerbitan ini. Dan saya berharap ini akan berterusan, dan saya berharap anda akan dapat membeli risalah yang saya tulis ini dan dapatlah mudah berfikir mengenai perkara ini. InsyaAllah. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum. Terima kasih banyak Prof. Kepada Dr. Nasrin Nasir. Tamatlah sudah bersama panel. Saya ingin ucapkan terima kasih Tuan Salman Fati, Prof. Emeritus Dr. Bahari Lubis, siapa lagi? Prof. Mahdi Al-Zaimul Akram, Tuan Syamki Kasim dari Penang datang ya. Dr. Nasrin Nasib, banyaklah dia punya ni kan, so saya dah malas nak cakap Profesor Mahdi, Profesor Emeritus. Jadi sebelum tamat, saya minta kita buat perasmian sebelum kita gambar. Jadi mohon perusaha untuk bawakan gimmick perasmian tu ke depan. Bila dah gugup macam ni dah. Oh, saya ada muzik ya? Saya pun berharap supaya seremoni ini diteruskan. Jadi siapa yang berminat untuk menghantar karya ilmiah, sebarang ilmiah lebih kurang 30,000 patah perkataan, bolehlah hantar ke Biblio Press. Jadi saya jemput ikut urutan tak? Prof. Emeritus dulu dah untuk pergi ke sana untuk sign kontrak lambat lagi. Agak stresnya nanti. Saya jemput